Running. Action. Macam apa? Apa tadi? Profile. Nama saya Ahmad Mulyadi bin Ahmad Zaini. Sekarang saya berada di projek Cempelak. Sekarang ni berjawatan field controller. Dah berkhidmat dengan FPM ni sebanyak 20 tahun lah. Dah berapa kali pindah? Saya daripada penyelia sehingga sekarang ni saya dah berpindah sebanyak 8 kali. Dalam banyak yang 8 kali pindah tu, kerana apa projek mana yang kata sampai sekarang tak lupa dengan Saya rasa Lembah Kelawut. Lembah Kelawut tu banyak memberikan pengajaran kepada saya. Banyak ilmu-ilmu yang saya rasa kita tak boleh nak belajar dekat universiti ke apa ke. Ilmu yang memang kita terpaksa tempuh. Bukannya dalam apa ni, skop kerja kita juga, tapi skop daripada segi kita punya perhubungan, semangat setia kawan. Dekat situ saya banyak tempuh kat situ. Di mana bila kita tengah susah, siapa yang bersama dengan kita kat situ. Di saat semua orang tak percaya dengan kita, tapi ada orang yang masih percaya dengan kita. Dua 20 tahun, sentiasa muda. Saya Puan Nolia binti Ahmad daripada FPMSB Wilayah Segamat. Okey, saya telah berkhidmat 21 tahun. Pengalaman saya banyaklah, maksudnya macam daripada wilayah pindah ke projek tu perubahannya, anginnya pun lain lah. Maksudnya dalam masa saya bekerja wilayah, saya tak bergaul dengan peneroka. So bila dah pindah ke projek, kita akan cuba campur gaul dengan peneroka. Maksudnya sosial kebanyakan bersama peneroka lah. So banyaklah macam kerana peneroka kita kena layan macam mana kan. Terutamanya masalah kewangan lah dalam FPM, kewangan peneroka lah. Ada rasa macam kata shock tak? Bila biasa kita test, dia pula dengan peneroka ni macam ragam. Betul, memang kata shock lah, terkejut jugalah. Sebab tapi kalau kita layan dia orang dengan baik, dia orang pun layan kita dengan baik lah. Maksudnya kita kena pandai berkomunikasi dengan dia orang. So dalam 20 tahun ni, apa makna 20 tahun ni kepada dia? Ada dia jumpa jodoh masa kerja? 20 tahun di sini, jodoh memang jumpa dekat ni lah, FPMSB kan. So macam pengalaman tu pun banyak juga. Sebab masa macam bila saya dulu dekat wilayah, saya pernah interview tahu dekat HU. Lepas tu bila dia orang banyak tanya, banyak yang saya tak boleh jawab. Lepas tu bila saya macam mencabar diri saya duduk dekat projek, dalam projek tu sebenarnya kita banyak belajar. So sebab kita bercampur dengan peneroka, lepas tu kita buat daripada A sampai Z. So kalau macam wilayah ni kita fokus dekat satu bidang je lah kan. Macam misalnya dekat kewangan je, kalau perolehan je. Ada tak tips ke, pesanan atau nasihat kepada macam kalau adik-adik kita yang nak masuk, nak berdepan dengan dia expect datang kerja dalam dashboard lah kan. Dia tak expect datang keluar juga jumpa dengan peneroka. Kalau nasihat lah untuk kerenkan yang baru tu, maksudnya kita kena banyak belajar lagi. Maksudnya macam komunikasi dengan peneroka tu kena baik. Lepas tu kita kena banyak pengalaman. Maksudnya kita kena banyak ilmu juga. Kalau macam bukan semua benda kita kena macam contohnya lah, kita kerja bahagian tu, bukan tu je yang kita kena belajar. Maksudnya kita kena belajar semua benda. Kita kena ambil tahu. "20 tahun dulu kita dikejar rimau. Sekarang kita mengejar rimau." Nama saya Nur Izzuddin bin Suhaimi, selaku FPMSB Lingyu. Saya mula berkhidmat di FPMSB ni pada tahun 2004. Projek pertama saya di Peda Sening. Jadi pengalaman saya bekerja di PM ni banyaklah, terutama di kawasan-kawasan pembangunan lah. Masa saya berada di Sening,
Saya pernah bertemu dengan binatang buas lah, terutamanya rimau, landak, beruang dan macam-macam lagi lah binatang yang kita jumpa. Masa kita jumpa rimau tu, kita membelakangi dia lah. Kita dalam helak, tapi rasa takut tu memang ada lah. Memang kita lutut bergoyang kan. Kita tak pernah jumpa berdepan. Dia selang dalam 4-5 pokok lah daripada kita. Sebab masa tu kita buat rondaan sebelah petang. Masa permohonan ni kita ada buat rondaan sebab kita nak tengok serang-serangan landak di situ. Sebab dia di sini tu dikelilingi dengan hutan simpan Sungai Lebam, tempat tadahan air. Apa makna 20 tahun pada bos? Makna 20 tahun ni maksudnya daripada kita contoh baby lah, belum berjalan, mana kita dah berjalan, dah merangkak, dah boleh menyusun suasana kita. Nama saya Fadil bin Haji Sarbin dan berkhidmat di Felda FM ni selama 7 tahun. Walaupun saya dah bersara, saya mengikuti. Saya masih ada lagi dalam grup-grup WhatsApp berkenaan dengan Teknoplan. Sebenarnya FM ni sekarang sangat baik. Dan kepercayaan broker memang tertumbuh pada FM. FM lah segala-galanya. FM adalah pemangkin untuk broker-broker kita mendapat hasil yang lebih tinggi. Sebab itu Felda mengadakan FM ni adalah untuk kepentingan broker itu, untuk program bersejagat. Memang terbaiklah FM